Uncle Syah, hafal. Gaduh dengan Coleman. Kecoh satu Malaysia. Isu pasal Uncle Syah gaduh dengan Coleman ni, ada 3-4 orang yang pergi Abang Jubah untuk Abang Jubah buat review. Sebelum tu korang kena tahu, Abang Jubah ni nama kecil je dalam industri. Untuk sharing-sharing, boleh lah. Abang Jubah dah buat research daripada 2 video Uncle Syah. Dan apa yang Abang Jubah pasti, Uncle Syah cuma nak tahu je kenapa Coleman bawa lari pemandu kereta. Yang kedua, adakah penunggang motor yang mengalami kecederaan tu dapat pampasan daripada insurans kereta? Yang ketiga, adakah kenderaan Mercedes tu boleh menuntut ke atas insurans? Buat korang yang tengok video ni, Abang Jubah cuba ulas mengikut sudut pandang insurans. Firstly, untuk Uncle Syah kena tahu insurans kita ni tak lemah. Insurans ada cara dia untuk membuat siasatan. Untuk kes kereta Mercedes yang mungkin mabuk tu atau di bawah pengaruh dadah, confirm insurans akan reject claim ni. Tapi sebelum insurans nak reject claim ni, insurans mesti buat siasatan yang penuh dan insurans kena buktikan yang betul-betul pemandu tu di bawah pengaruh dadah ataupun mabuk. Lagi-lagi pula, kes ni dah viral, confirm insurans akan buat siasatan penuh. Yang ni yang dipanggil ODI. Yang kedua, kenapa Coleman bawa lari pemandu kereta? Mungkin ada kena-mengena dengan jawapan Abang Jubah yang tadi, atau pemandu kereta tu memang mengalami kecederaan. Sebab tu Coleman bawa pemandu kereta tu pergi ke hospital. Atau dia selamatkan pemandu kereta tu dari dipukul oleh orang ramai. Tapi baik Abang Jubah selamatkan yang cedera parah tu dulu. Untuk pendengar motor ni pula, dia jangan risau. Dia masih boleh menuntut pampasan ke atas insurans untuk kecederaan dia dan juga kemalangan motor dia. Yang penting, pemandu kereta tersebut ada lesen memandu dan juga ada polisi insurans. Tak kisahlah masa tu dia tengah memandu masa mabuk ataupun tidak. Tapi ada yang tanya Abang Jubah, Coleman ni membantu ke? Kalau dia bawa jalan yang elok, eloklah dia. Tapi kalau dia bawa jalan sebaliknya, korang nilailah sendiri.